Pak Anan lah macam kat Padang Pasir. Apa kata kita makan makanan Arab? Mana ada makanan Arab di Pengkalan Hulu ni? Tapi ni kedai nasi Arab. Saya tahu bahasa Cina je. Takkan nak cakap bahasa Cina kat dalam. Afwan, ana أتكلم العربية. Ya Allah. Ni Hawa Ibhan ala Potifan. Macam apa ni nak? نريد الأرز مندي والعربي ثلثين. Kidik dekat sini cakap Melayu je, tak payah cakap Arab pun. Lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaru wa wala. Jadi saya Zulkarnain bin Marjab ataupun orang panggil Ustaz, dan glamour sikit orang panggil Ustaz Piyu lah. Ataupun Piyu Zul. Pasal pernah terlibat dengan program Pencetus Rumah musim yang keempat 2016. Perniagaan nasi Arab kat Ina ni bermula iaitu ketika PKP Covid lah, ketika Covid melanda dunia. Jadi banyak pekerjaan yang tak boleh nak buat masa tu. Ustaz dengan isteri berfikirlah nak mega apa. Maka bermula daripada situlah tercetusnya untuk buat nasi Arab lah. Okey, cabaran yang pertama untuk buka restoran nasi Arab ni, kita nak kena ada modal yang besar lah. Kemudian nak kena ada semangat yang besar juga. Dan apabila kita buka restoran kedai nasi Arab ni, di antara cabarannya juga adalah untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang berkualiti, pekerja yang kita boleh harap buat kerja. Bukan sekadar hanya makan gaji lah kan. Okey, baik, kedai pun kedai nasi Arab. Jadi kita lebih utamakan ataupun fokus kepada nasi Arab tu sendiri lah kan. Tapi nasi Arab dia ada kambing, dia ada ayam, dia ada lemseng, ataupun di antaranya juga roti Arab tu sendiri lah. Maka kunafa pun di antara menu yang diminati lah oleh customer ataupun pelanggan kita. Western lah. Jadi berbagai-bagai menu lah kalau ikut tu hari ni lah. Jadi insyaAllah lah makanan apapun kalau main kedai nasi Arab kat Ina, insyaAllah kita akan usaha buat yang terbaik lah, biar orang makan nasi sedap, roti sedap. Kita nak bagi orang makan sedap lah. Kena cubalah kalau gitu. Okey penonton, makanan semua dah sampai. Jom makan. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina 'adzaban nar. Bismillah ala barakatillah rabbil alamin. Amin. Makanan kat sini. Korang, main lagi nak tak? Boleh. Nonton, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada restoran Kak Ina Nasi Arab Bendi. Sudi menerima kunjungan kami di STV. Itu sahaja episod kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang.